Alhamdulillah, terima kasih. Selesai 2 round dan sekarang saya akan bacakan soalan-soalan dan saya minta Ustaz, Prof dan juga Doktor mungkin boleh catatkanlah kalau ada soalan-soalan yang relevan. Dan sebahagian soalan ni agak bertindih, ya, berulang-ulang. Tapi tak apalah, kita bacakan sedikit. Apakah ada jalan lain untuk kita menerangkan tentang pelaksanaan hudud bagi dan memberi pemahaman tentang hudud yang sebenarnya di Parlimen? Dalam konteks Malaysia lebih kurang dengan Madinah, dalam kepelbagaian kaum, adakah Nabi SAW pernah melaksanakan hudud di Madinah? Jika ya, dan bagaimanakah ya penerimaan agama selain daripada Islam? Baik, saya beralih soalan ini. Kalau yang mana saya jawab tu kita tak perlu ya berikan respon lah. Assalamualaikum Prof. Ini Prof Aziz, ya, Prof Abdul Aziz. Saya nak tanya, apakah terbentuknya kerajaan dari pemimpin UMNO yang terbentuk menjadi Rahman ada kaitan dengan surah Ar-Rahman? Terbentuknya Rahman maknanya yang itulah ya, nama-nama tu yang kini didatangkan oleh ulama-ulama yang menjadi benteng kepada kerajaan Ar-Rahman. Okey, soalan seterusnya. Soalan saya sangat mudah. Jika selama 54 tahun kita telah menggunakan undang-undang yang beracuan barat dan kita dapat lihat gejala kerosakan moral semakin teruk pada hari ini, adakah kita perlu menunggu sekali lagi 54 tahun untuk melaksanakan hukum hudud? Dan adakah masih relevan dengan melaksanakan hukum undang-undang yang masih ada pada hari ini? Dunia semakin parah. Terima kasih. Baik, salam Ustaz Fathul Bahri. Boleh sebut Ustaz Fathul Bahri sebut tentang sejarah? Ini tak apa, dia kata lari bertajuk, tapi tak apalah, ini sebahagian daripada proses ya pembelajaran kita bertanya soalan ya. Apakah usaha Ustaz Fathul Bahri bagi menasihati pemimpin UMNO tentang pelaksanaan hudud? Apakah masuk kondusif yang Ustaz sebutkan tadi dalam negara yang penuh dengan jenayah, rosak masyarakat daripada media UMNO, dan apakah peranan ulama UMNO? Soalan seterusnya, ini soalan, banyak soalan pada Ustaz ya. Tanya pada Ustaz Fathul Bahri berapa kalikah dia pernah berjumpa dengan Perdana Menteri bagi membincangkan atau membantah kenyataan Perdana Menteri menolak hukum hudud yang dibuat secara terang-terangan. Jadi soalan-soalan ni direct ya. Agaknya kalau suruh berdiri tanya mungkin tak mau tanya kan. Jadi tanya melalui SMS ni tak apalah. Minta tolong beritahu apakah perkara utama yang dikenakan hukum hudud. Tadi Ustaz dah sebut tadi ya. Adakah hukum hudud ni untuk orang Islam sahaja atau hanya untuk orang bukan Islam? Minta tolong jelaskan. Ini pun telah diterangkan tadi. Adakah sekiranya hukum hudud dijalankan ditekankan tauhid, tanpa ditekan tauhid akan menjadikan seorang Islam tapi Syiah ya, dan berpuasa tapi tak solat, perempuan yang tutup aurat tapi menyanyi dan buka aurat, dan helah-helah yang dilakukan untuk mengelakkan hudud? Boleh ya fahami soalan ya? Malam-malam ni kan. Baik, seterusnya kepada Ustaz. Nanti maaf, ada satu soalan. Saya pernah di Afghanistan. Soalan, apa ukuran untuk dikatakan masyarakat faham atau tidak? Ya, di Afghanistan misalnya ketika dilaksanakan hudud, Afghanistan aman walaupun TV untuk penerangan tak ada. Adapun berlaku perang bila Taliban lemah kerana orang yang tak suka Islam memang begitu. Bila Nabi wafat, ramai yang murtad. Ini kisah di Afghanistan ya. Okey, saya pergi kepada soalan seterusnya, dan soalan ini sebahagiannya bertindih dan Ustaz boleh pilih lah mana yang ya, Prof dan juga Doktor boleh pilih. Okey. Pada Ustaz Fathul Bahri, untuk menekankan prasyarat kondusif termasuk perlunya sistem demokrasi yang ditiadakan. Adakah ini bermakna Ustaz menyarankan supaya memboikot sistem demokrasi, termasuk memboikot parti-parti politik? Ini soalan tanya terus. Mohon pandangan daripada ini surah Al-Maidah, ini disebut di sini surah Al-Maidah. Pada hari ini aku telah sempurnakan ya, yang maksud daripada firman Allah tadi, sempurnakan agama kamu dan telah aku cukup kepada kamu nikmatmu dan telah aku redai Islam sebagai agama. Sesungguhnya Islam tetap ya, maknanya Islam tetap sesuai tanpa mengira zaman. Jadi persoalannya
Jadi dia tak tanya soalan ni. Saya minta soalan ni. Jadi kalau tak tanya soalan, kita boleh skip lah ya. Ini soalan ni Ustaz. Di manakah saya boleh merujuk sumber-sumber draft hudud yang direka atau didraftkan oleh PAS? Kerana saya ada dapat maklumat yang Iran adalah salah satu negara yang dilawati oleh wakil PAS dalam mewujudkan atau merangka draft hudud. Jika benar, maka ia adalah amat diragui dan amat berbahaya, dia kata. Jadi katanya daripada Iran ni. Okey, mohon pandangan ahli panel. Ketiga-tiga je lah. Selama 54 tahun UMNO Barisan Nasional menerajui negara berdasarkan kenyataan dan pelaksanaan mereka, adakah UMNO benar-benar berusaha untuk melaksanakan hudud? Saya rasa sebahagian telah terjawab tadi. Bila undang-undang negeri dan federal berbeza, ini untuk Prof, mana satu yang akan tertolak? Contohnya potong tangan dan penjara. Mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahan pencuri ini? Tadi pun ada sebahagian yang tanya ini ada satu soalan tanya. Dia sempat tanya soalan, tapi saya tak tahu sama ada Ustaz nak jawab atau tidak. Dr. Khairuddin dia kata macam mana Dr. Khairuddin kata PAS konsisten memperjuangkan akidah, sedangkan orang nombor PAS tak sebut nombor berapa, lebih cenderung kepada fahaman Syiah. Ini kena buktikan lah ya. Baik, kenapa perlu tunggu sehingga betul-betul akidah baru nak laksana hudud? Saya ulang, kenapa perlu tunggu sehingga betul akidah baru nak laksana hudud? Bukankah hukum Islam itu untuk pembentukan akidah? Jadi tak payahlah nak berputar-putar pelik macam disebut ni. Saya baca je lah, Yahudi laknatullah, dia kata. Okey. Kalau ada yang terlepas tu saya minta maaf baik, ini ada 3 soalan baru masuk dan saya akan berhenti lepas ni. Jauh manakah hudud ini boleh diangkat dalam konteks realiti sistem demokrasi memerlukan majoriti? Ini telah jawab oleh Prof. Adakah ia amat applicable untuk meminta non-Muslim untuk turut menyokong hudud? Oleh kerana perjuangan hudud ini dibawa oleh parti Islam yang berjuang bersama parti non-Muslim yang lain. Adakah hudud nanti diluluskan oleh majoriti parlimen atau sebaliknya? Mohon penjelasan daripada Ustaz Dr. Khairuddin dan juga Prof dari segi undang-undang. Saya rasa sebahagian ada jawab. Soal akidah dalam PAS pun masih tak selesai, seperti wujudnya pahaman Syiah. Mana mungkin seorang Syiah yang rosak akidahnya ingin bercerita tentang hudud yang kita kaitkan dengan nikah mut'ah? Ini ada soalan yang bias, soalan yang kita cerita tentang hudud tapi ada cerita, tak apalah, kita serah pada ahli panel untuk menjawabnya. Salam Prof Aziz, apakah alamat? Ini alamat kemudian soalan yang sangat mudah. Ini soalan yang saya dah baca awal tadi, dia ulang semula tentang acuan Perlembagaan Ucapan Barat. Baik, soalan akhir, adakah PAS pernah mengajak UMNO untuk bergabung menyokong pelaksanaan hudud? Jikalau ada, apakah reaksi mereka? Dan inilah masanya kita bergabung. Baik, kita ada banyak soalan. Sebagai soalan telah dijawab secara langsung atau tak langsung. Sebagai soalan ada soalan baru, ada soalan yang tidak kena-mena dengan hudud tapi dikenenkan kepada hal-hal lain, tapi kita serah pada ahli-ahli panel lah. Setakat mana yang boleh. Saya bagi masa 3 minit seorang 3 minit. 5 minit, kita ada masa banyak insya-Allah. 5 minit seorang. Kita mula dengan Ustaz dulu, silakan Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, ada beberapa soalan yang saya rasakan difokus langsung kepada saya. Pertama sekali tentang usaha dalam menasihati UMNO dan erti suasana yang kondusif. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam usaha menasihati ini kita lakukan sedaya mana yang kita mampu sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ad-dinun nasihat, agama ini terbina atas nasihat. Begitu juga sesuai dengan hadis Usamah ibn Zaid apabila beliau minta untuk menasihati dan menegur Utsman ibn Affan. Kata Usamah ibn Zaid, apakah perlu aku memaklumkan, memperdengarkan kepada kalian apa yang aku sampaikan kepada Utsman ibn Affan? Jadi sedaya mampu, alhamdulillah sampai ke hari ini kita terus menerus dan berusaha untuk menyampaikan perkara yang terbaik dengan kadar yang kita mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan suasana yang kondusif, apa ukurannya? Tuan-tuan,
saya rasakan perbezaan pandangan kita hanya sedikit sahaja. Al-Fadil Ustaz Khairuddin, Dr. Khairuddin menjelaskan tentang taqnin yang perlu didahulukan. Taqnin dalam erti kata memperlembagaankan undang-undang tersebut, yakni dimasukkan hukum had ini, hukum hudud ini ke dalam perlembagaan terlebih dahulu. Kemudian baru kita bezakan di sana perbincangan-perbincangan kulliyat dan perbincangan-perbincangan juz'iyat. Itu satu. Adapun saya melihat dan berpandangan bahawasanya sebelum ditakninkan perlu diwujudkan satu badan yang bersifat bebas, yang tidak condong dan pro kepada kerajaan, ataupun yang tidak condong dan pro kepada pembangkang, ataupun yang badan-badan bebas yang terdiri daripada golongan-golongan profesional seperti Prof sendiri contohnya, dan kemungkinan juga di sana kita panggil dan datangkan negara-negara, wakil-wakil daripada negara-negara yang mana mereka mempraktikkan undang-undang Islam ini di negara mereka, berkumpul kita untuk membicarakan perkara-perkara ini secara serius sebelum dienactmentkan. Maka ini adalah salah satu langkah yang saya lihat perlu didahulukan sebelum ditakninkan. Perbezaannya cuma di situ sahaja. Bukan bererti kita menolak. Adapun hukum menolak saya rasakan telah jelas. Dan sekali lagi saya ulangkan di sini, kita berkumpul di sini bukan untuk membicarakan hukum Islam itu nak dilaksanakan atau tidak. Kita nak membicarakan tadi, Ustaz kata nak cepat ke ataupun nak lambat. Itu sahaja. Nak cepat, saya melihat bahawasanya perlu kepada didikan dan kefahaman. Kefahaman secara khusus perlu kepada peringkat pelaksana dan penggubal. Adapun peringkat pelaksana dan penggubal pada hari ini masih confused, masih mereka tidak memahami tentang perlembagaan-perlembagaan sendiri, tentang hukum hakam undang-undang Islam sendiri, maka hal seperti ini akan menimbulkan masalah-masalah yang mendatang. Kemudian tentang berapa kali saya jumpa dengan PM, ada kot 2-3 kali, Alhamdulillah. Kemudian tentang ukuran masyarakat faham dan juga isu Taliban. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi yang menyebut tentang isu Taliban, seperti yang saya katakan tadi, mereka berusaha untuk melaksanakan hukum had. Di samping pada masa yang sama masyarakat luar ataupun dunia luar yang belum mengenali tentang apa itu hukum Islam secara jelas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu ketahui perbezaan antara dakwah Islam di Asia dan dakwah Islam di Eropah. Dakwah Islam di Asia, kalau kita lihat negara kita secara khususnya, apabila berlaku di luar sana golongan-golongan yang menghina Islam, seperti Wilders yang mengadakan, yang wujudkan, yang dia buat satu filem pendek untuk menghina Islam. Sebahagian besar daripada kita di sini sibuk untuk memaki hamu, dia berdemonstrasi, itu sahaja. Adapun di sebelah Eropah sana, orang mula mengkaji tentang Islam. Ilmuwan-ilmuwan Islam menyebarkan tentang apa itu Islam, apa itu konsep jihad yang disalah ertikan. Penyebaran ilmu itu didahulukan daripada semangat dan emosi. Jadi kita pada hari ini di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak membicarakan secara ilmu. Apa yang perlu kita dahulukan, apa keutamaan yang perlu kita berikan daripada semangat dan emosi. Kita tak ingin kerana semangat dan emosi ini diikut suasana, diikut musim. Dekat nak pilihan raya bersemangat, sebelum pilihan raya agak kurang bersemangat, selepas pilihan raya mungkin turun balik. Kita tak mahu hal-hal seperti ini berlaku. Kita inginkan Islam itu ditegakkan, bukan kerana kepentingan sesiapa pun, kerana kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beriman kepada hari akhirat. Kemudian tentang seru boikot sistem demokrasi, saya rasakan sesiapa yang mengikuti saya punya perbahasan saya tentang demokrasi mungkin sudah maklum bahawa saya katakan demokrasi secara asal dan dasarnya ia bukan undang-undang Islam, dia bukan hukum Islam secara asal. Kerana demokrasi sistemnya menyerahkan kepada manusia untuk manusia itu memilih apa yang kamu nak pilih, apa yang kamu nak. Dan kebanyakan parti-parti politik pada hari ini meraihkan majoriti yang memilih mereka. Apa yang orang ramai nak, itu yang mereka dahulukan. Itu adalah sistem demokrasi. Berbeza dengan sistem Islam. Sistem Islam meletakkan pertama sekali asas adalah undang-undang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu adalah asas bagi undang-undang Islam. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, disusuli undang-undang Islam ini seterusnya disusuli dengan ijma' dan juga qiyas. Kemudian diwujudkan dalam perlembagaan Islam itu satu kelompok yang diberi nama sebagai Ahli Syura. Ahli Syura ini terdiri daripada Ahlul Hilli wal Aqdi,
di mana mereka ini golongan-golongan ilmuwan yang pakar dalam bidang masing-masing yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam, secara khususnya dalam usaha untuk takninkan undang-undang dan hukum-hukum Islam. Jadi dilihat di situ perbezaan antara hukum Islam dan demokrasi. Maka kita sebagai umat Islam perlu beriman bahawasanya hukum Islam itu, perundangan Islam, sistem Islam itu adalah mendahului demokrasi. Demokrasi bukan sistem Islam. Cuma keberadaan kita di dalam sistem ini bukan bererti kita menyerahkan segala-galanya kepada sistem ini untuk menyusun kehidupan kita, untuk mentadbir kehidupan kita. Kita perlu berusaha untuk meminimumkan keburukan-keburukan yang terdapat di dalam sistem ini. Kerana itu kaedah telah disebut di dalam fiqh, ad-darurah tuqaddar biqadariha, yaitu darurat itu diukur sesuai dengan kadar darurat. Itu sahaja. Keberadaan kita yang mana kita boleh isikan dengan Islam, itu yang perlu kita dahulukan. Kemudian ada pun tentang jadikan Iran sebagai rujukan. Saya rasakan perkara ini juga perlu diambil berat. Wallahu a'lam akan kebenaran peristiwa-peristiwa seperti ini, sama ada benar menjadikan Iran ataupun tidak sebagai rujukan. Semua umat Islam, saya serukan diri saya sendiri dan semua umat Islam, tanpa perlu ada prejudis kepada mana-mana parti politik, tentang isu Syiah kita perlu tangani bersama-sama. Kita perlu tangani bersama-sama. Kerana Syiah pada hari ini menggunakan politik untuk mereka masuk ke dalam negara kita dan masuk pada mana-mana dunia. Kita perlu ingat bahawasanya rukun Islam, rukun iman Syiah yang terbesar adalah al-imamah, yaitu menguasai pentadbiran, yaitu mereka perlu mengepalai negara. Mereka tidak mengiktiraf negara-negara yang mana tidak dikepalai oleh imam-imam mereka. Ini adalah akidah Syiah yang perlu kita berhati-hati dengannya. Maka mereka menggunakan isu-isu seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, menggunakan politik untuk mewujudkan ketidakstabilan politik dalam mana-mana negara yang ingin mereka masuk. Jadi itu isu Syiah secara umumnya. Tentang isu ajak PAS dan juga UMNO bergabung, tuan-tuan dan puan sekalian, maka penggabungan seperti ini mungkin perlu dan juga mungkin tidak perlu untuk menyeimbangkan, untuk seimbangkan kita katakan perkara-perkara yang tak baik mungkin ada penegurnya. Sebab kalau kita lihat pada hari ini secara realitinya, orang yang ada dalam UMNO dia akan mempertahankan UMNO, orang yang ada dalam PAS dia akan mempertahankan PAS. Seperti mana pada hari ini kalau dilihat, PAS seringkali berkata, oh nasihati pemerintah, kita kena sebut. Adakah kita meredai suatu hari nanti sekiranya PAS menjadi pemerintah dalam negara ini? Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita meredai bahawasanya wujud di sana orang-orang yang akan terus kata maki hamun kita. Bahkan dalam surat khabar masing-masing, sama ada Barisan Nasional ataupun UMNO punya surat khabar ataupun PAS punya surat khabar, PKR punya surat khabar, adakah mereka meredai kritikan-kritikan terbuka secara langsung dihujani kepada pemimpin-pemimpin mereka? Tidak ada siapa yang meredai hal-hal tersebut. Kerana itu, kalau kita kembali kepada prejudis kepartian ini, tuan-tuan dan puan sekalian, tak selesai isu. Kita kembali kepada akhlak Islam. Bagaimana Islam mengajar kita mengkritik, bagaimana Islam mendidik kita dalam menegur teman-teman kita, menegur sahabat-sahabat kita dengan lisan yang mulia, dengan perkataan-perkataan yang mulia. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku yang telah terbukti hari demi hari. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW sebagai penutup, man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim itu, Allah Subhanahu wa taala akan tutup keaiban di hari akhirat kelak. Barang siapa mafhum daripada hadis ini, siapa yang buka keaiban muslim itu, Allah Subhanahu wa taala akan buka dan dedah keaiban dia. Wallahu a'lam.